Korang ingat kalau korang dah botak licin, boleh tumbuh balik rambut just dengan pakai shampoo yang bukan-bukan ke? Berpada-pada sikit lah weh kalau nak buat marketing pun. Logik tu mana? Kalau korang memang ada masalah kebotakan licin, jangan harap rambut korang nak turun balik dengan pakai shampoo. Korang mesti kena lalui prosedur penanaman rambut. Tapi kalau korang ada masalah rambut gugur, korang boleh cuba shampoo Dr. A. Kalau korang try shampoo ni, insya-Allah keguguran rambut korang akan berkurangan. Dan jika korang mengalami masalah dandruff ataupun kelomomo, korang boleh try Scalp Nutrition Dr. A. Dengan menggunakan produk Dr. A ni, insya-Allah masalah keguguran rambut dan juga dandruff korang akan berkurangan. Jika masalah keguguran rambut korang masih tak berkurang selepas menggunakan produk ni, jangan lupa kontak Dr. A. Jangan lupa tekan link TikTok di bawah untuk membeli produk Dr. A. Cubalah.